Gadis biasa ini dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dan dia sama sekali tidak menyangka bahawa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang puteri. Namun semuanya berubah selepas satu pertemuan tidak sengaja dengan seorang putera dan cinta sejati yang lahir di antara mereka. Inilah kisah luar biasa tentang Puteri Khalidah dari Kerajaan Johor yang digelar sebagai Cinderella dari Malaysia. Bagaimana seorang gadis biasa berjaya menawan hati seorang putera? Apa yang hampir membuatkan Ibu Khalidah terkena serangan jantung? Dan apakah kata-kata pertama yang diluahkan oleh putera itu semasa mereka berjumpa? Serta pada usia berapa seorang puteri boleh menjadi ratu seluruh Malaysia mengikut sistem pemilihan raja? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui jawapannya. Mari kita mulakan. Apakah hukum pernikahan yang tidak sekupu sama ada dari keturunan maupun harta? Baik. Apakah hukum nikah tidak sekupu? Bab kupu ni hati-hati sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu lagi dalam satu perkongsian terbaru di channel ini. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti satu kisah yang sungguh menyentuh hati, kisah yang penuh dengan pengajaran dan inspirasi. Bayangkan, daripada kehidupan seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal melalui berbagai cabaran, penuh ujian dan kesepian, akhirnya dengan izin Allah diyakini diangkat menjadi seorang puteri Malaysia. Subhanallah, perjalanan hidup yang luar biasa. Kisah cinta antara Tunku Mahkota Johor dan si Puan Khalidah bukan sekadar kisah romantik, tetapi juga menjadi bukti bahawa takdir Allah itu maha hebat. Dan video kali ini kita akan dengar juga bagaimana pandangan dari komentar Ustaz Adar Idrus. Jom. Pada bulan Julai tahun 1993, seorang bayi perempuan telah dilahirkan dalam sebuah keluarga biasa di Malaysia. Mereka menamakan bayi itu Khalidah, yang bermaksud abadi dalam bahasa Arab. Sudah tentu, ibu bapanya tidak mengharapkan anak itu hidup selama-lamanya, tetapi mereka berharap dia akan hidup bahagia. Namun takdir membawa cabaran besar. Ibu Khalidah, yaitu Azaya, telah ditinggalkan oleh suaminya. Sebagai ibu tunggal, dia perlu membesarkan 5 orang anak, 2 lelaki dan 3 perempuan. Khalidah adalah anak bongsu dalam keluarga itu. Masa sangat sukar, tetapi Azaya melakukan segala-galanya demi memastikan anak-anaknya mendapat didikan yang baik. Ketika Khalidah berumur 10 tahun, Azaya mendapat peluang untuk memberinya pendidikan yang lebih baik. Dia ditawarkan kerja di Suruhanjaya, Tinggi Malaysia, di United Kingdom. Dia pun berpindah ke sana buat sementara waktu, membawa Khalidah bersamanya. Di London, Khalidah memasuki sekolah elit St. George. Selepas itu, dia melanjutkan pelajaran di sekolah milik Akademi Westminster. Terima kasih kepada masa yang dihabiskan di London, Khalidah fasih dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Sepanyol. Selepas kontrak kerja Azaya di UK tamat selepas 6 tahun, mereka kembali ke Kuala Lumpur dan Khalidah meneruskan pengajiannya di sana. Sejak kecil, Khalidah sangat menggemari sukan dan sering menyertai pelbagai acara sukan. Salah satu acara itulah yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Di satu kejohanan polo yang diadakan di ibu kota, dia telah bertemu dengan seorang lelaki kacak bernama Ismail. Khalidah pada waktu itu langsung tidak tahu siapa lelaki itu, kerana ketika itu putera itu sedang bermain dan tidak dikawal oleh pengawal keselamatan. Menurut mereka, itu adalah cinta pandang pertama dan rasa pertemuan takdir itu makin kuat apabila mereka mula mengenali satu sama lain dengan lebih dekat. Ternyata, mereka berdua meminati bola sepak dan merupakan peminat pasukan Manchester United. Mereka juga suka menari, memelihara kucing, berjoging pada waktu pagi, dan bermain alat musik keyboard. Mereka berasa seperti sudah lama saling mengenali. Apabila Khalidah akhirnya mengetahui bahawa lelaki itu sebenarnya adalah Tunku Mahkota Johor, dia sangat terkejut. Keluarga lelaki itu memiliki kekayaan bernilai berbilion-bilion dolar dan ayahnya ialah penguasa Johor. Hati Khalidah mula rasa gusar. Dia tahu bahawa golongan diraja biasanya hanya akan memilih pasangan yang setaraf.
Khalidah menyangka bahawa Ismail akan segera melupakan dirinya kerana dia bukanlah orang bangsawan. Tetapi sangkaan itu salah. Tunku Ismail mempunyai pandangan yang sangat berbeza. Dia nekat untuk tidak melepaskan kebahagiaan yang ditemuinya. Netizen ketika itu mula menyedari bahawa mereka berdua sering saling membalas ciapan di Twitter. Mereka saling mengucapkan selamat malam dan menulis kata-kata manis yang romantik. Putra itu sangat bersungguh-sungguh. Dia mengatur pertemuan, memberikan hadiah dan akhirnya Khalidah membalas cintanya. Maka bermulalah hubungan cinta antara Tunku Mahkota Ismail dan Khalidah yang berlanjutan selama kira-kira 2 tahun. Selepas itu, kedua-duanya yakin bahawa mereka memang ditakdirkan bersama dan membuat keputusan untuk berkahwin. Apabila ibu Khalidah mendapat tahu siapa sebenarnya kekasih anaknya, dia hampir terkena serangan jantung. Dia beranggapan bahawa bagi seorang putera, ini hanyalah sekadar suka-suka dan suatu hari nanti dia akan tinggalkan anaknya kerana bukan berasal dari keluarga diraja. Cerita ini kemudian dikongsikan oleh putera itu sendiri dalam sebuah rancangan bual bicara. Saya pergi ke rumah ibunya dan memberitahunya bahawa saya tidak bermain-main. Hubungan kami serius. Saya berjanji bahawa saya akan menjaga anak perempuannya. Saya hanya mahu berikan ketenangan hati kepada ibunya. Kalau saya berada di tempat dia, saya pun pasti akan bimbang. They say that I'm a playboy, I'm a gangster. That's not true. That's not true. Nah. There's nothing like that. Anehnya, ibu bapa Tunku Mahkota tidak membantah langsung. Mereka terus merestui perkahwinan itu. Mungkin kerana ayah kepada Sultan Ibrahim sendiri pernah berkahwin dengan seorang wanita biasa. Seorang wanita Inggris bernama Josephine Ruby Trevorrow yang ditemuinya semasa belajar di England. Apabila keluarga diraja mengenali Khalidah dengan lebih dekat, mereka menyedari bahawa Ismail memang sangat bertuah. Walaupun Khalidah tidak berasal dari keturunan bangsawan, dia mempunyai sikap yang sangat mulia. Dia tidak taksub dengan jenama mewah dan sangat merendah diri. Pasangan muda itu memilih untuk mengadakan majlis perkahwinan secara sederhana bersama ahli keluarga terdekat. Oleh itu, tarikh perkahwinan mereka dirahsiakan sehingga saat akhir. Beberapa hari sebelum majlis, barulah diumumkan bahawa akad nikah akan diadakan pada 24 Oktober 2014. Pada majlis tertutup itu, Ismail dan Khalidah sah menjadi suami isteri. Majlis resepsi yang besar dan meriah berlangsung pada 8 November di Istana Diraja Sultan Johor dan diadakan secara terbuka. Lebih 1,200 tetamu hadir, termasuk Perdana Menteri Singapura dan Sultan Brunei. Majlis itu disiarkan secara langsung melalui skrin besar yang dipasang di ibu kota. Walaupun hujan turun secara tiba-tiba, rakyat Malaysia tetap teruja menyaksikan perkahwinan yang sangat indah. Pasangan pengantin berarak dalam perarakan diraja dan menerima pelbagai hadiah daripada keluarga dan rakan-rakan. Mereka berpegangan tangan, wajah mereka berseri-seri, namun di mata Ismail dan Khalidah, kelihatan sedikit kesedihan yang tersembunyi. Ini kerana, tidak lama sebelum perkahwinan, mereka mendapat tahu bahawa adik lelaki Ismail, iaitu Tunku Abdul Jalil, telah disahkan menghidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Doktor menjangkakan bahawa hayatnya hanya tinggal setahun sahaja. Peristiwa paling bahagia dalam hidup mereka turut dilitupi rasa sedih kerana insan tersayang sedang bertarung dengan maut. Namun begitu, mereka tetap percaya bahawa masa depan mereka akan dipenuhi kebahagiaan. Pada hari pernikahan, usia Ismail ialah 30 tahun, manakala Khalidah baru sahaja genap 21 tahun. Kebahagiaan hadir tidak lama kemudian. 1,5 tahun selepas itu, mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang dinamakan Aminah Sofia. Setahun kemudian, Khalidah melahirkan seorang anak lelaki yang dinamakan Ibrahim, sempena nama datuknya, penguasa Johor. Selepas itu, mereka menimang 2 lagi cahaya mata. Seorang anak lelaki bernama Abu Bakar dan seorang anak perempuan bernama Zarith Azaya, nama gabungan kedua-dua nenek mereka. Dengan kehadiran 4 orang anak, Khalidah sepenuh hati menumpukan diri kepada keluarga, namun dia tidak pernah berhenti berkembang. Dia berjaya menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan. Kini, Khalidah memegang jawatan sebagai Naib Kansellor Universiti Teknologi Malaysia dan juga Presiden Persatuan Pemandu Pelancong Wanita Negeri Johor.
Selain itu, Khalidah juga aktif dalam kerja amal, membantu rakyat Malaysia mengatasi pelbagai cabaran hidup. Dia secara khusus memperjuangkan hak wanita Malaysia dan menentang keganasan terhadap kanak-kanak. Disebabkan inilah rakyat sangat menyayangi beliau. Mereka bangga kerana puteri mereka bukan sahaja muda dan cantik, tetapi juga sentiasa sedia membantu sesiapa yang memerlukan. Baru-baru ini, Sultan Ibrahim yang telah memerintah Johor selama bertahun-tahun telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong seluruh Malaysia. Maka suami Khalidah kini memegang gelaran Pemangku Raja Johor, sementara Khalidah pula menjalankan tugas sebagai Permaisuri Johor buat sementara waktu. Suatu hari nanti, Khalidah bakal menjadi Permaisuri Johor sepenuhnya. Dan mungkin dia juga akan mendapat penghormatan tertinggi sebagai Permaisuri Malaysia. Berdasarkan sistem pemilihan raja di negara ini, giliran Sultan Johor untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong akan tiba semula dalam masa 45 tahun. Pada waktu itu, usia Ismail akan mencecah 84 tahun, manakala Khalidah berumur 74 tahun. Kejadian seperti ini pernah berlaku pada tahun 2011 apabila Abdul Halim Muazzam Shah menaiki takhta pada usia 84 tahun. Beliau dikenali sebagai raja paling tua dalam sejarah Malaysia. Marilah kita doakan agar pasangan indah ini hidup sehingga saat itu dan dapat menggunakan kebijaksanaan yang dikumpul sepanjang hidup untuk berbakti kepada rakyat. Namun, walaupun Ismail dan Khalidah tidak sampai ke takhta tertinggi negara, hadiah paling besar dalam hidup mereka sudah pun dimiliki. Ganjaran terpenting dalam takdir mereka ialah cinta sejati dan kebahagiaan yang mereka saling berikan kepada satu sama lain serta anak-anak mereka. Kalau kita khabar hukum, ramai orang tak diterima. Apa? Pasal orang tak mengaji. Dia dah belajar dia. Dia nak terima. Nampak? Anas adu lima jahila bihi. Manusia itu akan lawang apa yang dia tak tahu. Dia cangguh apa? Pasal dia tak tahu. Dan dia tahu, oh baru aku tahu. Dengar baik-baik. Dia antara perkara yang dia ambil iktibar, ambil kira dalam bab perkahwinan ialah soal kufu, kafa'ah. Kufu ni sebanding. Okey? Seorang wali, nampak? Boleh mengkahwinkan anaknya dengan izin. Kalau anaknya tak izin, tak boleh kahwin. Melainkan 2 orang wali saja. Kena faham ni, pasal mu tanya kufu, kita kena terang. Wali ni banyak. Ayah, tok ki, tok nyang, adik-beradik, adik-beradik sepok, adik-beradik sepok, bok saudara belah ayah. Faham tak ke? Sepupu, okey? Wali. Dia ada wali akrab. Dia ada wali abad. Dia ada wali mujbir. Wali mujbir ni ialah wali yang kalau anak dara tu tak setuju, digi akad juga sah. Tu wali mujbir. Tetapi mesti kufu. Tu maksudnya. Faham? Siapa wali mujbir? Ayah kepada pengantin perempuan dan tok ki. Faham lagi? Ayah pengantin perempuan dan tok ki. Ayah dengan tok ki ni wali mujbir. Mujbir ni bahasa Arab ajbar, maknanya yang boleh memaksa anak perempuannya berkahwin. Bukan buah lagu ni suruh nikah, paksa gitu. Maksudnya kalau dijodohkan dengan pasangan seorang laki-laki, anak dara dia tak suka, hukumnya sah. Tapi kalau lain pada wali mujbir, tidak sah. Contoh lain pada wali mujbir, adik-beradik jadi wali, dijodohkan dengan pasangan yang pengantin perempuan tidak setuju, tidak sah. Faham lagi? Faham tak? Nampak? Alhamdulillah, kita sudah pun mendengar, melihat dan meliti kisah cinta yang cukup istimewa ini dari seorang anak ibu tunggal yang melalui jalan hidup berliku akhirnya menjadi suri hati Tengku Mahkota Johor, sebuah takdir yang hanya Allah mampu aturkan dengan begitu indah. Komentar daripada Ustaz Adri Idrus juga membuka mata kita bahawa dalam apa juga perkara termasuk kisah cinta, perkahwinan dan perjalanan hidup seseorang ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Allah mengangkat derajat siapa yang
ia hendaki, dan Allah uji dengan cara yang hanya Dia tahu. Untuk kita semua yang menonton, jangan hanya jadikan kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Ambillah ikhtibar bahawa sabar, doa dan keimanan itu boleh mengubah nasib seseorang dengan izin Allah. Akhir kata, terima kasih karena setia bersama channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen pandangan Anda, dan kongsikan video ini agar lebih ramai dapat mengambil manfaatnya. Dan kami selalu mengingatkan, tidak bosan-bosannya, mari kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada dan beraktivitas apapun. Semoga kita diakui umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita bersama-sama beliau, bersama menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja kami akhiri. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.